Assalamualaikum sahabat semua. Alhamdulillah masih lagi dapat bertemu. Pada video kali ini akan dikongsikan suatu masakan klasik namun sentiasa menjadi ingatan dalam kalangan masyarakat kita, iaitu pulut panggang berinti. Kalau diikutkan, sudah bermacam-macam jenis inti yang telah diolah mengikut selera masing-masing. Namun dalam video kali ini akan dikongsikan cara keluarga kami menyediakan masakan pulut panggang berinti. Cara buatnya senang sahaja dan tak memerlukan bahan-bahan yang susah pun. So, teruskan menonton, stay tune dan jom kita masak. Baiklah, pertama sekali kita akan sediakan dahulu sebanyak 2,5 cawan beras pulut. Cucikan dahulu, kemudian rendamkan bersama air dalam beberapa jam. Untuk resipi ini, saya rendamkan selama lebih kurang 4 jam. Okey, sekarang kita masuk pula kepada penyediaan bahan utama bagi inti. Dalam resipi ini, saya gunakan sebanyak lebih kurang 400 gram ikan. Nak guna ikan kembung atau ikan selayang, mana-mana boleh je. Untuk video ni, kebetulan masih ada sedikit tersimpan ikan selayang dan ikan kembung. Jadi, saya campurkan sekali je. Cucikan dahulu, kemudian terus masuk kepada proses rebusan ikan. 1 keping asam gelugur, sedikit garam kasar dan masukkan sedikit air untuk rebusan ikan. Hidupkan api, kemudian rebuskan seketika sehingga masak ikan. Dah masak elok ikan tadi, sekarang kita akan asingkan bahagian isinya terlebih dahulu. Dah siap asingkan semua, sekarang boleh rehatkan dahulu sekejap. Okey, inilah hasilnya beras pulut setelah direndamkan tadi. Sekarang bolehlah pindahkan ke bekas kukusan. Jangan lupa letakkan sekali dalam beberapa keratan daun pandan bagi menaikkan lagi aromanya nanti. Agak-agak air kukusan sudah pun panas elok. Sekarang dah boleh mulakan kepada proses mengukus beras pulut. Kita akan kukuskan beras pulut ni sebanyak 2 kali. Bagi kali yang pertama, kukuskan selama lebih kurang 30 minit. Okey, kukusan pertama dah pun selesai. Sekarang pindahkan dahulu pulut ni ke suatu bekas untuk kita sebatikan atau arungkan dahulu bersama bancuhan santan. Sediakan dahulu setengah cawan santan segar, kemudian tambahkan 1/4 cawan air, setengah sudu besar gula, dan 1 sudu kecil garam. Atau sahabat-sahabat boleh tambahkan bahan perasa ni mengikut kepada cita rasa masing-masing lah. Kacau sebati, kemudian tuangkan ke bekas pulut tadi. Sekarang, arungkan pulut sehingga ianya betul-betul merata dan sebati bersama bancuhan santan.
agak-agak dah sebati elok. Sekarang kita sambung lagi kepada proses kukusan yang kedua. Boleh kukuskan selama lebih kurang 25 ke 30 minit lagi. Atau kukuskan pulut sehingga ianya betul-betul masak dengan sekata. Baiklah, kukusan yang kedua dah pun selesai. Sekarang kita akan pindahkan pulut yang sudah masak ni ke dalam suatu bekas dahulu untuk kita mampatkan pulut supaya ianya hasilkan tekstur pulut yang betul-betul padat, kemas dan melekit elok. Baiklah, sekarang kita akan masuk pula kepada proses penyediaan bahan-bahan bagi masakan inti. 4 biji bawang merah saiz sederhana, 3 ulas bawang putih, 15 gram halia, sedikit air, kemudian terus sahaja kisarkan bahan-bahan tadi. Sekarang, tambahkan isi ikan yang telah diasingkan tadi. Untuk proses kisaran bersama ikan ni, hanya sekejap saja. Atau kalau tak nak kisar pun boleh, hanya carik-carikkan sahaja isi ikan tadi. Baiklah, sekarang kita akan mulakan proses memasak inti. Pertama sekali, masukkan setengah cawan santan segar ke dalam kuali. Tambahkan sedikit air, 6 gram biji halba atau lebih kurang setengah sudu besar. Masukkan setengah cawan kelapa parut. Kacaukan dahulu sekejap. Sekarang dah boleh masukkan bahan kisaran tadi. Tambahkan gula dan garam secukupnya mengikut kepada cita rasa masing-masing lah. Sambung masak lagi sehingga ianya bertukar kepada tekstur sedikit kering. Dah siap kesemua masak pulut dan inti tadi. Sekarang kita masuk pula kepada proses membungkus kuih pulut panggang. Boleh sediakan keratan daun pisang dan pastikan layurkan dahulu sekejap dengan api perlahan supaya ianya mudah untuk dilipat nanti.
dah siap proses membungkus kuih. Sekarang dah boleh mula siap sedia untuk masuk pula kepada proses memanggang. Sebelum tu boleh sapukan dahulu dengan sedikit minyak masak. Alhamdulillah, kesemua step dalam penyediaan masakan pulut panggang berinti tadi sudah pun siap sepenuhnya. Sekarang bolehlah pindahkan ke bekas hidangan dan sudah siap sedia untuk dihidangkan bersama seisi keluarga. Suatu kuih klasik yang masih lagi sentiasa dijual di gerai-gerai sarapan pagi. Mempunyai tekstur pulut yang padat, kemas dan melekit elok, serta digabungkan dengan rasa inti ikan yang cukup memikat selera buat semua. Cara buatnya mudah sahaja dengan hanya menggunakan beberapa bahan biasa sahaja yang kebiasaannya sudah sedia ada di dapur. Ditambah lagi dengan aroma daun pisang yang dipanggang semestinya menghasilkan suatu rasa dan aroma yang cukup istimewa. So, setakat ini sahaja perkongsian kami pada kali ini. Jangan lupa bantu kembangkan lagi channel ni dengan menekan butang like, komen dan kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jaga diri, jaga keluarga, hormati setiap insan. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.